Kadang-kadang orang cakap bunga lebar lagi sedap bawa. Tak semestinya bunga lebar lagi sedap bawa. Okey, ni Zam, tapak tangan kau. Ya, ni contoh kau pakai tayar lebar ni jalan sakit tak? Ni satu ni. Satu kau pakai. Lagi mana lagi cakap? 3 ni ke 1 yang kau rasa sakit? Satu lagi. Satu maksudnya tak semestinya tayar lebar tu boleh mencekal jalan. Dia kena betul-betul ikut beban kereta. Tak boleh kau nak convert suka. Macam contoh tayar Kenari ni kau nak masuk dah 205, 45 dah. Sebenarnya boleh tapi tak sesuai juga. Bukan boleh suka-suka. Kalau bunga macam ni maksudnya dia punya kelebihan memang potong air memang terbaik lah. Tapi kalau yang bunga sahala tu semua untuk handling terbaiklah. Sebab untuk tayar kau tak akan dapat 100% apa yang kau nak dapat semua tak dapat. Nak performance, nak grip, tayar kau akan cepat habis lah. Kalau kau nak biasa semua kau tak akan gripping lah benda-benda. Maknanya kau tak akan boleh dapat kepuasan kau beli satu tayar tu kau tak boleh dapat kepuasan untuk kau sendiri tak dapat. Dia ada menang kalah dia. Okey, untuk yang tayar F1 apa semua tu, material dia compound dia apa semua dia semuanya memang untuk semi slick. Maksudnya memang untuk racing, untuk track apa semua. Sebab tu lah bila kau nak pakai tayar tu, bila nak pakai racing apa semua pasal lah. Bila dekat F1 dia orang akan balik dulu. Dia orang akan panaskan tayar tu dulu. Bila nak baru dia orang pakai. Jadi maksudnya tayar tu kan panas pun sedap. Maksudnya kalau dia tak panas dia masih tergelincir je.